Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dan sama balik kitab kita ni koleksi hadis hukum jilid keempat oleh Kiai Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Kita masih lagi dalam bab besar tu, iaitu bab pertama berkumpul untuk solat. Kita masuk dalam bab kecil dia, iaitu bab dah masuk bab kedua dah. Kita masuk bab kedua, bab besar yang kedua, iaitu sekitar sembahyang jemaah dan sifat-sifat imam. Mengandungi 13 masalah, ada 37 hadis. Ada 13 masalah, 3 persoalan, 3 perbincangan fiqh dan 37 hadis. Bab kedua ni sekitar sembahyang jemaah dan sifat-sifat imam. Masalah ke-356 ya. Siapakah yang lebih patut menjadi imam? Siapakah yang lebih patut menjadi imam? Hadis 982 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu thalathatan falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum." Muhammad wa Muslim wa Nasa'i. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka berada 3 orang, hendaklah salah seorang dari mereka menjadi imam. Dan yang lebih berhak dari mereka menjadi imam, yakni mengendalikan imamah sembahyang, ialah yang paling yang lebih banyak, lebih pandai membaca Quran dari antara mereka. Lebih banyak, lebih aqra'uhum ni. Ada kata lebih banyak, lebih pandai, wallahu a'lam. Hadis ni hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i. Kalau ada 3 orang, kena ada seorang imam lebih pandai baca Quran atau lebih banyak ngapal Quran, lebih utama jadi imam, gitulah. Hadis ke-983 an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqrahum li kitabillah fa in kanu fil Qur'ani sawa'an fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدامهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعدوا في بيته على تقرمته إلا بإذنه. رواه أحمد Muslim. Hadis ke-983 Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum jamaah yang diimami oleh yang banyak pandai ataupun pandai membaca kitabullah, yang banyak menghafaz Quran ya. Kalau jadi imam tu biarlah banyak apa Quran. Jika mereka bersamaan dalam soal qiraat bacaan, hendaklah diimami mereka oleh orang yang terpandai dalam urusan sunnah. Dah ilmu lah, ada fiqh sunnah. Jika dalam urusan sunnah bersamaan pula, hendaklah diimami mereka oleh yang lebih tua. Tua ni yang ketiga dah. Dan jagalah seorang mengimami seorang dalam kekuasaan orang yang diimami itu. Dan janganlah pula seorang duduk pada tempat yang tertentu di rumah orang itu terkecuali dengan seizinnya. Tempat khusus tu dengan duduk kecuali dengan izin tuan rumah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Hadis ke-984 an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa sahibun li. فلما أردنا الإقفال من عنده فقال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. رواه الجماعة. Hadis ke-984 Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu berkata, saya dan seorang sahabat saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikala kami hendak kembali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda kepada kami, apabila telah datang sembahyang maka azanlah dan iqamahlah. Hendaklah diimami kamu oleh yang tertua, yang terbesar di antara kamu. Hadis riwayat jemaah. Jemaah ni biasa selain Bukhari Muslim. Hadis ke-985 an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man zaraqa man fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum. Rawahu jamaah wa rawal khamsah illa Ibnu Majah.
Hadis ke-95, Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa menzarahi suatu kaum, maka janganlah ia mengimami mereka. Hendaklah salah seorang dari mereka itu sendiri menjadi imam. Hadis riwayat khamsah kecuali Ibn Majah. 5 kitab hadis tu kecuali Ibn Majah. Hadis ni kalau kita ziarah satu kaum, jangan cerita imam ni. Kita pergi masjid orang apa, jangan cerita imam. Dia imam tu daripada kalangan mereka sendiri. Kecuali lah semua tolak, tak ada orang nak, tolak imam tu lain lah. Lagi boleh jangan naik sehinggalah orang lain tolak, tak ada orang lain. Di hadis ke-96 an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasatun ala qusbani al-miski yawm al-qiyamati abdun adda haqqallahi abdun adda haqqallah wa haqqa mawalihi wa rajulun amma qaman wa hum bihi raduna wa rajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli lailatin rawahu Tirmidzi. Hadis ke-96, Ibn Umar radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang berdiri atas tumpukan kasturi di hari kiamat. Duduk atas tumpukan kasturi ni. Berdiri. Duduk berdiri di atas tumpukan kasturi. Pertama, orang yang menunaikan hak Allah dan hak mawalinya. Hamba-hambanya. Jadi hamba dia jaga, hak Allah pun jaga. Kedua, orang yang mengimami satu golongan yang diredai oleh orang yang dijadikan makmum itu. Jadi, imam ni pahala besar kalau orang redha dia. Dia jadi imam. 3, orang yang menyuruh manusia kepada sembahyang 5 tiap-tiap malam ni. Jadi dia azan, muazzin setiap yang ajak solat, maksudnya muazzin lah 5 kali sehari. 5 kali tiap-tiap malam, maksudnya tiap-tiap hari lah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ke-97 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay ya'umma qaman illa bi idnihim wa la yahtassa nafsuhu bi da'watihi dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Rawahu Abu Dawud. Hadis ke-97 Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada halal bagi orang beriman akan Allah dan hari akhirat mengimami satu kaum terkecuali dengan izin mereka lah sendiri. Dan janganlah pula ditentukan doanya untuk dirinya sendiri. Okay, hadis riwayat Abu Dawud lah. Okay, perbahasan pertama. Hadis ke-92 diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Nasai. Hadis ini menunjukkan kepada keharusan mendahulukan orang yang lebih banyak menghafaz Quran. Mesti orang banyak hafaz Quran. Dan ataupun lebih pandai membacanya untuk ke depan jadi imam, atau orang yang lebih luas ilmunya dalam masalah fiqh untuk bertindak menjadi imam. Reti sunnah tu reti fiqh lah. Fiqh sunnah berdasarkan sunnah. Hadis ke-93 diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dalam suatu lafaz terangkan, janganlah seorang mengimami seorang dalam keluarganya dan dalam kekuasaannya. Dalam satu lafaz yang lain diterangkan keislamannya, bukan umur, yang didahulukan yang lebih dahulu masuk Islam, bukan yang lebih tua umurnya. Jadi masuk lebih tua tu lebih awal masuk Islam lah. Gitu. Hadis ini menyatakan bahawa jika orang-orang yang hadir setaraf dalam membaca Quran, hendaklah didahulukan yang lebih mengetahui sunnah, yang lebih banyak ilmu lah. Kalau mereka bersamaan dalam hal ilmu, didahulukanlah yang lebih tua atau lebih dahulu masuk Islam. Dan hadis ini menyatakan pula bahawa tuan rumah, ketua suatu majlis, imam masjid lebih berhak menjadi imam di tempatnya masing-masing, kerana itulah tempat kuasaannya lah. Walaupun ada dia ni alim di masjid orang lain, imam tak alim, kena ikut lah. Tegasnya dalam satu tempat yang di dalamnya ada penguasa, maka dialah yang diutamakan untuk menjadi imam. Untuk penguasa dan menteri, khalifah atau apa, dia betul menjadi imam. Lebih berhak menjadi imam tempatnya masing-masing kerana itulah tempat kuasanya. Tegasnya dalam satu tempat yang di dalamnya ada penguasa, maka dialah yang diutamakan untuk menjadi imam. Dan hadis ini juga menyatakan pula bahawa apabila kita masuk rumah seorang, tiadalah dibolehkan kita duduk di tempat yang khusus bagi yang punya rumah, tuan rumah. Duduk tempat tuan rumah tak boleh. Seperti tempat tidurnya atau tempat-tempat tertentu baginya, tak boleh orang lain duduk situ. Di hadis ke-94
Diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis, dalam riwayat Ahmad dan Muslim terdapat perkataan dan adalah kedua-duanya Malik dan temannya itu setaraf dalam hal bacaan. Jadi sahabat Nabi itu Malik dan teman itu setaraf dalam hal bacaan. Jadi pilih yang paling tua lah. Dalam riwayat Abu Daud terdapat perkataan dan kami Malik dan temannya kali itu setaraf dalam kepandaian, sama-sama pandai. Hadis ini menyatakan bahawa berjemaah adalah wajib dan bahawa orang yang lebih tua, baik tua umurnya, baik kedudukannya, dikala bersamaan hal bacaan dan ilmu, hampir sama, lebih kurang lah. Didahulukanlah yang tua dah terhadap yang muda, muda umurnya, rendah kedudukannya gitu lah. Di hadis ke-95 diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Nasa'i. Hadis ini menyatakan bahawa tuan rumah lebih patut menjadi imam daripada tetamu, orang yang datang mengunjunginya. Hadis ke-96 diriwayatkan oleh Tirmizi. Menurut pendapat Tirmizi, hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini menyatakan bahawa hamba yang menunaikan hak Allah dan tuannya, imam yang disenangi, tak ada terjemahan lain dia. Ini hamba sungguh, abdul sungguh. Tunai hak Allah dan hak tuannya, masa hamba abdi sungguh. Imam yang disenangi oleh makmum-makmumnya dan muazzin yang menyuruh manusia kepada sembahyang 5 waktu adalah orang-orang yang utama lah, duduk berdiri atas kasturi. Hadis ke-97 diriwayatkan oleh Abu Daud dan perawinya thiqah kepercayaan. Hadis ini menyatakan bahawa tetamu boleh menjadi imam di rumah orang yang dikunjungi jika tuan rumah mengizinkannya. Syarat dia kena berizin lah. Lagi tak ada keizinan, lebih utama imam tempatan lah. Berbahasa kedua, An-Nawawi berkata sebab-sebab yang mentarjihkan seorang untuk menjadi imam ada 6 hal yang mempunyai, iaitu mempunyai pengetahuan dalam bidang fiqh, pandai membaca Al-Quran, wara', umur tua, keturunan dan hijrah. Nekal fiqh, pandai Al-Quran, wara', umur tua, keturunan, 5, dia kena hijrah ni. Itu benda yang diutamakan jadi imam. Apabila terdapat pada seorang keutamaan dan terdapat pada orang lain keutamaan yang lain, maka dalam hal ini ada 5 pendapat ulama. Yang sahih dalam pendapat ashab kami, ulama mazhab Syafi'i ini, Imam Nawawi kata, ialah didahulukan yang afqah, yang lebih tahu fiqh, atas orang yang wara' dan lain-lainnya. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Al-Auza'i dan Ats-Tsauri. Didahulukan yang aqra' yang lebih banyak menghafaz Quran atau yang lebih pandai membaca Quran atas segala yang lainnya menurut nukilan Asy-Syaukani. Faham inilah dipegang oleh Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Pendapat ini dipegang oleh Ibn Munzir dan ulama Syafi'iyah. Dan demikianlah pendapat Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq. Jadi utamakan pandai baca Quran dululah sebelum faqih. Orang afqah sama dengan orang aqra'. Demikianlah Anas Asy-Syafi'i dan Al-Mukhtasar. Dia kata serupa orang faqih ni, alim faqih dengan orang yang baca Quran pandai. Sama. Didahulukan orang yang awra' iaitu lebih wara' atas orang yang lebih pandai fiqh dan yang lebih pandai membaca. Ialah pegangan oleh Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Baghawi dan Al-Mutawalli. Ulama besar mazhab Syafi'i ini dia kata wara' lebih utama daripada fiqh dan pandai Al-Quran lah. Mengingatkan bahawa maksud utama sembahyang ialah khusyuk, khuduk, tadabbur dan harapan diperkenankan doa. Itu kata 3 imam besar lah. Orang yang awra' itu lebih wara', lebih dekat pada yang demikian ini. Mengenai bacaan orang wara' itu tentu juga mengetahui sekadar yang perlu, demikianlah pula dalam masalah fiqh. Seterusnya didahulukan yang lebih tua atas lebih mengetahui fiqh. Pendapat ini dinukilkan oleh Rafi'i. Ya. Lebih tua, lebih utama daripada fiqh ni Imam Rafi'i. Dan pendapat ini nyata berlawanan dengan hadis sahih dan dengan nas Syafi'i lah. Walaupun Imam Rafi'i itu imam besar dalam mazhab Syafi'i. Apabila bersamaan dalam hal bacaan dan fiqh, hendaklah didahulukan yang lebih tua. Dan apabila mereka bersemayam di rumah seseorang, maka tuan rumahlah yang lebih utama menjadi imam. Apabila wali negari atau penguasa hadir, menteri ke YB ke apa, di tempat-tempat yang masuk ke dalam daerah kekuasaannya, hendaklah dia didahulukan atas semua yang tersebut. Kalau wali negeri penguasa tidak mahu menjadi imam, hendaklah dia kemukakan seorang yang dia kendaki walaupun ada yang lebih soleh dari yang dia kemukakan itu. Jadi kena ikut pemerintah juga. Walaupun kurai warok kau, kurai apa pun, kurai sedap kau. Pemerintah lantik kena ikutlah. Majlis agama Pak kita ni lantik dia imam tertentu, nanti malah. Menurut Al-Baghawi dan Ar-Rafi'i, mesti diperhatikan terhadap para wali-wali ini, lebih kurang darjatnya. Maka kepala negara lebih utama dari yang lain.
pemerintah ni tak sedap baca ko, tak warak ko, tetap dia lebih utama jadi imam. Untuk kesatuan umat lah. Kemudian lebih tinggi, lebih utama dari selainnya. Kemudian lebih tinggi, lebih utama dari penguasa-penguasa bawahannya. Gitu lah. Apabila berkumpul pemilik rumah dengan penyewa rumah, maka menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, dia dahulukan penyewa rumah. Orang kata duduk dari rumah lah, bukan tuan rumah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata, apabila kepala negara dan orang-orang yang mengaku pemerintahan di suatu tempat menghadiri jemaah di tempat yang dimiliki oleh orang lain, seperti di rumah seorang warganya, janganlah tuan rumah mendahuluinya. Pemerintah pergi rumah kita ni orang kapur ni tak? Tapi dia besar lagi, beri pemerintah. Sangatlah baik tuan rumah mempersilakan kepala negara untuk menjadi imam. Supaya terkumpullah pada kepala negara itu dua hak. Hak maju ke muka sebagai kepala negara dan hak si pemilik rumah yang diberikan kepadanya. At-Tirmizi berpendapat orang yang dikunjungi lebih berhak menjadi imam daripada yang mengunjungi. Ini pengikut Tirmizi lah. Walaupun orang yang mengunjungi itu lebih alim atau lebih aqra'. Jadi dikunjungi. Jadi orang tuan rumah lah. Dikunjungi tuan rumah tu lebih. Jadi lebih baik jadi imam berbanding dengan orang yang melawat peziarah tu walaupun lebih alim. Tok guru besar semana di rumah kita. Masuk waktu semayang kita lah jadi imam dah. Walaupun lebih alim atau lebih aqra', lebih pandai baca Quran sekalipun, tuan rumah lebih utama. Demikianlah pegangan dan penegasan kebanyakan ahli ilmu dari sahabat Nabi SAW dan lainnya. Jadi ramai kata gitulah. Dihikayatkan oleh Al-Majnu' Ibn Taymiyah bahawa para zair tetamu boleh maju menjadi imam jika dibenarkan oleh tuan rumah. Syaratnya, tuan rumah benar, tolak dia baru boleh. Tidak kan? Tuan rumah lah dah. Begitu juga semayang hajat kadang-kadang lah. Suruh lah itu imam. Tuan rumah utama dah. Al-Iraqi berkata disyaratkan orang yang dikunjungi lebih berhak menjadi imam. Adalah jika dia ahli cekap untuk menjadi imam lah. Syarat dia janganlah. Dah itu okey dah. Kalau tidak ahli seperti yang dikunjungi itu wanita atau orang yang ummi tak pandai baca Quran lah, tetaplah zair tetamu yang berhak jadi imam. Baca Quran betul jalan, baik tu imam tu orang ziarah lah, bukan tu tuan rumah. Perbahasan ketiga, apabila kita memperhatikan hadis Abu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad nyatalah bahawa yang didahulukan untuk menjadi imam adalah yang aqra', yang paling pandai baca Quran dulu lah, atau hafaz Quran dulu. Tapi setelah kita renungkan baik-baik, nyatalah bahawa yang dimaksudkan Rasulullah SAW bukanlah semata-mata bagus membacanya, tapi yang dimaksudkan Rasulullah SAW lebih bagus memahami Al-Quran dan lebih luas pengertiannya tentang Al-Quran. Selain bagus bacaannya, itu maksud dia dah, alim dah. Memang para qari di masa Nabi SAW mengetahui makna Al-Quran dan lebih faqih dari kebanyakan fuqaha yang datang setelah mereka. Gitu qari zaman Nabi. Maka hendaklah kita dahulukan orang yang lebih pandai dalam Quran dalam memahami Quran selain betul bacaannya atas yang lain. Janganlah difahamkan bahawa orang yang pandai melakukannya, elok logatnya, merdu suaranya didahulukan atas orang yang lebih dapat memahami apa yang dibaca. Orang ini lebih utama daripada orang baca sedap saja. Ringkasnya dalam menentukan imam diutamakan yang lebih memahami Al-Quran di samping dapat membacanya secara betul. Selain daripada itu, hendaklah pula dipelihara kewarakannya. Jadi biar warak, janganlah karaoke dengan dara tengah malam lah. Gitu lah. Mengenai masalah imam berdoa dalam sembahyang, maka hendaklah imam menjamakkan doanya dan kalau membaca doa yang dipersekutukan seumpama doa kunut. Allah mahdina fi. Dia kena baca Allah mahdina fi man hadait. Bukannya Allah mahdini. Semua guna nana kerana ramai-ramai lah. Dalam membaca doa-doa yang lain seperti doa di kala duduk dua sujud, doa istiftah dan lainnya, maka tetaplah imam bacanya sebagaimana terima dari Nabi SAW. Tidak boleh dijamakkan. Hak Nabi ajar, Rabbi firli warhamni, ni kau baca, kita baca doa duduk tu, semua tu kena ikut hak Nabi ajar. Walaupun kita ramai-ramai jadi tu imam, kita kena baca seorang lah. Nabi ajar seorang, Rabbi firli. Tegasnya tetaplah dia membaca Rabbi firli. Jangan dibaca Rabbi firlana masa duduk antara sujud. Hal ini berdasarkan kepada kenyataan bahawa seluruh doa Nabi SAW yang beliau baca dalam sembahyang, bila membaca dengan lafaz ifrad, baca seorang-seorang bukan dengan lafaz jamak. Rabbi firli, qala la anta subhanaka. Semua nak baca Nabi dalam sembahyang ni seorang-seorang. Doa kuat tu barulah Allah mahdina fi man hadait dah. Jadi imam. Okay, boleh rujuk perbahasan lebih detail dalam Muntaqah di 1 muka 62 hingga 63, dalam Al-Attar jilid 3 muka 162, Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari jilid 2 muka 30.
Al-Bukhari Ibn Qudamah jilid 2 muka 17 hingga 18, Majmu' Syarh Mazhab jilid 4 muka 29, Ta'liq Al-Muttaqa jilid 1 muka 625. Ketiga satu lagi dah, masalah ke-307. Orang buta, budak dan maula lah, hamba lah. Menjadi imam sembahyang, boleh tidak hamba abdi ni jadi imam sembahyang? Okey, hadis ke-988 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istikhlafa bana ummi maktumin 'ala al-madinati marratayn yusalli bihim wa huwa a'ma. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ke-988 Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menetapkan Ibnu Ummi Maktum menjadi gantinya untuk menjadi imam di Masjid Madinah 2 kali, sedangkan Ummi Maktum itu seorang buta. Rujuk riwayat Ahmad dan Abu Daud lah. Dan Nabi suruh Ibnu Ummi Maktum yang buta ni ganti dia jadi imam di Madinah ketika perang gegap musafir dah. Padahal Ibnu Ummi Maktum tu buta. Di hadis 989 an Mahmud bin Rabi' qala inna Utban Ibn Malik kana ya ummu qaumahu wa huwa a'ma wa inna qala ya Rasulullah annaha takunu zulmah was-sailu wa ana rajulun sadarirud basar fasalli ya Rasulullah fi baiti makanat attakhidahu musalla. Faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aina tuhibbu an usalli fa asyara ila makanin fil baiti fa shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari wa Nasa'i. Di hadis 989 Muhammad Ibn Rabi' radhiyallahu menerangkan bahwasanya Utban Ibn Malik mengimami kaumnya padahal beliau itu seorang buta. Dia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, terkadang-kadang malam sangat gelapnya dan terkadang-kadang ada banjir. Sedangkan saya seorang yang kabur mata. Sebab itu bersemayamlah ya Rasulullah di rumahku pada suatu tempat yang akan kujadikan musalla bagiku. Maksudnya rasmi lah. Maka datanglah Rasulullah ke rumahnya lalu bertanya, di manakah engkau suka aku bersemayang? Utban pun menunjuk pada satu tempat yang dalam rumahnya, lalu Rasulullah pun semayang di tempat yang tunjukkan itu dah. Ini semayang hajat, kata nak semayang nak ambil berkat lah, nak ambil semayang situ, ambil berkat situ dah. Okey. Hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Okey, hadis ke-990 an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala lama qadimal muhajiruna wal awwaluna nazalul usbata mawdi'an bi Quba qabla maqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya ummuhum Salimun maula Abi Huzaifah wa kana aktsaruhum Qur'anan wa kana fihim Umar bin Khattab wa Abu Salamah bin Abdul Salam Salamah bin Abdul Asad rawahu Bukhari wa Abu Daud. Hadis ke-990 Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata manakala muhajirun awwalun, rombongan muhajirin yang pertama tiba di Madinah. Mereka singgah di Asabah, satu tempat di Quba. Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka diimami oleh Salim maula Abu Huzaifah. Dia seorang yang paling banyak hafaz Al-Quran di antara mereka itu, dan di antara mereka terdapat Umar bin Khattab, Abu Salamah ibn Abdul Asad. Jadi sininya tadi buta dia ni cerita ni orang awal ni muhajir ni dah di Quba dah. Jadi Quba tu maula Abu Huzaifah Salim ni, Salim maula Abu Huzaifah tu hamba, Salim ni hamba Abu Huzaifah. Jadi dia hafal Quran banyak, dia jadi imam padahal dia hamba dah. Lepas tu ada belakang dia tu Umar Khattab, Abu Salamah ibn Abdul Asad dah. Jadi tokoh-tokoh besar sahabat di belakang imam hamba dah. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Di hadis ke-991 an ibni Abi Mulaikah radhiyallahu qala innahum kanu ya'tuna Aisyata bi'ala al-wadi. Wa Ubaid bin Umair wal Miswar bin Makhramah wa nasun kathiran fa ya'ummuhum Abu Amr wa maula Aisyah wa Abu Amr wa huwa ghulamuha hina idzin lam yu'taq rawahu Syafi'i. Hadis ke-991 Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya para sahabat datang pada Aisyah radhiyallahu anha di pucuk suatu alur. Pada datang itu Abu Mulaikah sendiri, Ubaid bin Amir, Al-Miswar bin Makhramah dan beberapa orang lain. Nah. Lepas tu lalu diimami mereka oleh Abu Amr maula Aisyah. Abu Amr ni hamba abdi pada Aisyah lah.
Abu Amr bin Aisyah pada waktu itu belum dimerdekakan lagi. Hadis riwayat Syafi'i. Perbahasan pertama, hadis 988 diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud menurut Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Talkhis Al-Habir. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dan Abu Ya'la dan At-Tabrani dari hadis Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Dan diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dari Atta' Ibn Abbas bahawasanya Nabi SAW pernah mengangkat Ibnu Maktum yang buta dah menjadi penggantinya sebagai imam sembahyang yang lain-lainnya. Isnad hadis ni adalah hasan. Ibn Abdul Bar berkata diriwayatkan oleh suatu jamaah ahli ilmu bahawasanya Nabi SAW pernah 13 kali menggantikan diri dengan Ibnu Maktum. Bukan 2 kali, 13 riwayat ni. Iaitu di waktu beliau ke Abwa, ke Buat, ke Zil Usyairah dikala Nabi SAW mengejar Qarz Ibn Jabir, ke peperangan Sawiq, Ghatfan, Uhud, Hamra'ul Asad, Najran, Zatir Riqa, dan dikala beliau pergi ke Haji Wada'. Dan dikala beliau pergi ke Badar. Di pertengahan jalan beliau menyuruh Abu Lubahah kembali ke Madinah dan menggantikannya. Anas memberitahukan sebanyak yang beliau ingat. Menyatakan bahawa orang buta boleh jadi imam. Itu poin utama. Hadis ke-989 diriwayatkan oleh Nasa'i dan Bukhari serta oleh Syafi'i dalam Musnad Imam Syafi'i. Hadis ini menyatakan bahawa orang buta boleh menjadi imam dan menyatakan bahawa tidak menghadiri Jumaat kerana hujan dan gelap. Dibolehkan. Juga dinyatakan kebolehan mempergunakan tempat yang tetap untuk sembahyang. Sebagaimana menyatakan bahawa tetamu yang menjadi imam di rumah seorang bila sang tamu itu kepala negara. Jadi imam itu kepala negara. Dan menyatakan pula keutamaan mengambil berkat dengan tempat Nabi SAW. Bersemayang lah. Nabi sembahyang sunat situ dapat berkat dah. Jadi situ tempat sembahyang. Selain daripada itu menunjukkan pada haknya orang-orang besar memperkenalkan undangan orang-orang rendahan rakyat. Jadi orang kapur panggil pun. YB kita ni. Lagi lah. Hadis ke-990 diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud. Hadis ini menyatakan bahawa budak saya, hamba saya dibolehkan menjadi imam. Hal ini difahamkan dari sepakatnya pembesar-pembesar Quraisy mengemukakan Salim Abu Huzaifah untuk menjadi imam, padahal pada masa itu Salim belum dimerdekakan, masih lagi hamba Aisyah. Hadis ke-991 diriwayatkan oleh Syafi'i dalam musnadnya menurut pendapat Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak. Hadis ini menunjukkan kepada kebolehan hamba sahaya, budak hamba sahaya ini menjadi imam. Di perbahasan kedua, Ibnu Qudamah berkata, kebanyakan ahli ilmu membolehkan orang buta atau hamba sahaya ini menjadi imam. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai seorang hamba sahaya yang mengimaminya. Imam Mas'ud, Uzaifah dan Abu Zar mengurus sembahyang di belakang Abu Sa'id. Maula Abu Asad. Sedangkan Abu Sa'id seorang budak, seorang hamba, abdi dia. Di antara yang membolehkan ialah Asy-Syafi'i, Asy-Sya'bi, An-Nakh'i, Al-Hakam, Asy-Syafi'i, Ishaq dan pengikut Abu Hanifah. Bolehlah hamba jadi imamnya. Abu Mijlas memakruhkan budak sahaya menjadi imam. Hamba sahaya jadi imam, makruh. Malik berpendapat tidak boleh hamba sahaya menjadi imam kecuali kalau para makmum semuanya ummi lah. Semua tak erti baca. Demikian pula tidak ada perselisihan tentang orang buta menjadi imam. Daripada itu, ada dihikayatkan dari Anas, katanya, apa kepentinganmu kepada orang-orang buta? Jadi tak apalah, maksudnya dah boleh jadi imam lah, buta pun. Abu Isa Al-Marwazi dan Al-Ghazali berkata orang buta menjadi imam lebih utama daripada orang yang nyalang, orang yang celik mata dah. Sebagian ulama mengutamakan orang yang nyalang, orang yang celik mata dah, boleh nak tengok lah. Menurut yang difahamkan oleh Marudi dari Nasafi'i bahawa tidak dimakruhkan orang buta menjadi imam walaupun orang yang tidak buta lebih utama lah. Nabi SAW menggantikan dirinya dengan Ummu Maktum kerana yang lain telah diajak bersama ke medan pertempuran. Dan Utbah menjadi imam bagi kaumnya boleh jadi kerana dia yang terpandai dari kaumnya. Di perbahasan ketiga, mengingatkan bahawa yang lebih banyak diangkat Nabi SAW untuk menjadi gantinya dalam mengimami sembahyang adalah orang yang celik mata daripada orang yang buta, maka orang celik mata inilah yang lebih utama. Sebagai ulama mengutamakan orang berdeka atas hamba sahaya. Kerana mungkin para pengikut berasa kurang senang mengikuti orang yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal ini sebenarnya haruslah didahulukan takwa. Kerana takwa lah yang menjadi ukuran tinggi rendah seorang di sisi Allah. Kalau nampak marah hamba abdi pun, bolehlah jadi imam. Okay, boleh rujuk perbahasan yang lebih detail dalam kitab yang besar, iaitu Al-Muntaqa, 1 pasal 205 hingga 206, Allah Atar, jilid 3 pasal 167 hingga 109, Asy-Syarhul Kabir, jilid 2 pasal 22 hingga 3, Al-Talkhis Al-Habir, halaman 104, Fathul Bari, jilid 2 muka 147,
Al-Majmu' Syarah Mazhab jilid 4 muka 249, Sulbul Islam jilid 2 muka 246. Itu kitab-kitab besar yang boleh kita tambah lagi lah perbahasan detail tentang perkara ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.